Apa yang perlu saya jelaskan? 6.6 ni tadi tu. Jawab tu dulu, saya minta tu jawab tu dulu. Terima kasih Speaker. Okey, Puan Yang di-Pertua, susah payah Menteri MITI meyakinkan rakyat kononnya tarikh 19% ini bersama syarat bahawa kita perlu merujuk Amerika Syarikat sebelum membuat keputusan tertentu. Merupakan hasil rundingan terbaik. Ini merupakan satu fitnah, Speaker, kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Perdana Menteri dan juga Menteri MITI ni. Dia sebut tadi tu dengan jelas. Saya minta dia jawab dulu penjelasan daripada Pasir Salak ni. Ini peraturan tetap. Pasir Salak nak buat penjelasan dulu. Tak perlu. Saya ingin teruskan perbahasan saya. Boleh kata Baik, rundingan terbaik apa yang kita kita membayar hampir 2 kali ganda berbanding dengan negara jiran. Kena Yang berhormat, sila duduk. Pasir Salak, sila buat penjelasan dahulu. Apa yang perlu saya jelaskan? Apa yang disebut oleh Yang Berhormat Hulu Langat. Tentang apa? macam Speaker, mana apa rugi, yang disebut macam pun mana dia tak tahu ni. Dia setakat baca tag je ni. Tag ni pun tak tahu siapa yang buat tu tag tu. Tak, saya kata Tadi Pasir Salak sebut Perdana Menteri dan juga Menteri MITI. Sangkaan jahat merugikan negara. Apa dia yang Perdana Menteri dan juga Menteri MITI ni yang merugikan negara? Yang itu yang kita nakkan penjelasan. Kalau tidak, ini merupakan satu fitnah dan kita minta supaya tarik balik. Puan Yang di-Pertua, Perdana Menteri dan Menteri MITI telah membuat satu keputusan awal sebelum Amerika menyatakan, Mahkamah Agung menyatakan bahawa 10% tentang ini tadi. Sebab tu bila tak tahu jangan sebut. 36 kalau disebutkan merugikan, butiran mana yang rugi, syarikat GLC mana yang rugi, syarikat mana yang rugi, kementerian mana yang rugi, apa rugi dan berapa ruginya. Ahli-ahli Yang Berhormat,